Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod kedua Arabic Lessons bersama saya Hafiz. Okey, untuk video kali ini saya akan bawakan kepada anda semua satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu topik greetings and introduction, ataupun dalam bahasa Arab kita boleh cakap topik at-tahiyyatu wat-ta'aruf. Dalam siri ini kita akan pakai Kamus Arabic for Life, iaitu kamus bahasa Arab ke bahasa Melayu terbitan Al-Muttahidah Education Group. Hari ini saya akan buka dekat topik pertama sekali dalam buku ni, iaitu topik ana ataupun topik saya. Okey, untuk pelajaran hari ini saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. So, kita mulakan dulu dengan bahagian yang pertama, iaitu bahagian ucapan harian. Okey, ucapan-ucapan yang saya akan kongsikan ni kita boleh pakai dalam kehidupan seharian dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, dengan guru-guru dan pensyarah dan sebagainya. Okey, ucapan pertama iaitu marhaban. Marhaban membawa maksud hello ataupun hi. So, kita boleh gunalah kalau dalam situasi kita berjumpa dengan kawan-kawan kita. Kita jumpa, kita cakap marhaban, maksud hello ataupun hi. Yang kedua, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ni memang kita selalu guna, ataupun memang kita selalu dengar lah kan. Okey, ahlan wa sahlan ni membawa maksud selamat datang. Selamat datang. Okey, kalau dalam kamus ni ada satu lagi perkataan bahasa Arab untuk selamat datang ni, iaitu digunakan ahlan bika. Ahlan bika. So, ahlan wa sahlan dan ahlan bika ni membawa maksud yang sama, iaitu selamat datang. Okey, untuk ahlan bika ni ahlan bika diguna untuk muzakkar ataupun untuk lelaki lah. Manakala kalau perempuan pula kita pakai ahlan biki. Okey, okey, yang kemudian pula untuk ucapan harian juga, tapi lebih kepada ucapan perpisahan. Ilal liqa. Ilal liqa membawa maksud selamat tinggal. Kita boleh guna kalau kita nak berpisah dengan kawan kita, kita cakap ilal liqa. Dan biasanya untuk membalas ilal liqa ni kita akan menggunakan ma'assalamah yang membawa maksud jumpa lagi. Kemudian kalau kita nak cakap jumpa anda esok, macam mana? Kita boleh cakap araka ghadan, jumpa anda esok. Itu untuk muzakkar lah, araka ghadan. Kalau untuk muannas kita boleh cakap araki ghadan, jumpa anda esok. Okey. Kemudian perkataan ucapan harian yang lain, kaifal hal, ataupun yang selalu kita guna adalah kaifa haluka ataupun kaifa haluki, yang bawa maksud apa khabar, untuk bertanyakan khabar lah. Dan biasanya kita memang akan jawab apa? Ana bi khairin, yang bawa maksud saya baik-baik saja. Okey, kemudian kita masuk pula ke bahagian kedua dalam episod kali ini, iaitu bahagian bertanya nama dan tempat asal. Okey, biasanya kalau dalam conversation ataupun perbualan mesti kita akan tanya nama, betul tak? Macam contoh, kita jumpa someone yang baru kenal, mesti kita akan tanya nama. Lepas tu kita tanya apa pula? Kita tanya tempat asal, dari mana, duduk kat mana dan sebagainya. Untuk ayat pertama dalam bahagian kedua ni, iaitu ayat ma ismuka, yang bermaksud siapa nama kamu. Okey, kalau ma ismuka ni macam yang kita tahu untuk muzakkar lah kan, sebab dia ada dhamir ka kat belakang, iaitu yang bermaksud kamu seorang lelaki lah kan. Okey, ma ismuka. Kalau untuk muannas pula, ma ismuki, yang bermaksud siapa nama kamu jugalah. Okey, kalau ada yang tanya ma ismuka, kita nak jawab apa? Kita boleh cakap ismi sekian-sekian. Contoh kalau macam saya cakap ismi Hafiz. Okey, contoh kalau nama Akmal, kita boleh cakap ismi Akmal, ataupun kalau contoh nama Haikal, ismi Haikal. Kemudian kalau ayat untuk kita tanya seseorang ni berasal dari mana,
Okey, untuk ayat ni kita boleh gunakan min aina anta, yang bermaksud kamu dari mana. Min aina anta ni adalah bahasa Fusahah lah. Kalau selalunya untuk ammi, selalunya orang Arab ni akan cakap anta min wain, ataupun kalau dekat Mesir kot, kalau dekat Mesir digunakan anta minin, yang bermaksud sama lah, kamu dari mana. Okey, untuk menjawab soalan ni kita boleh gunakan ana min tempat sekian-sekian. Contohnya ada orang tanya kita, min aina anta, kamu dari mana? Contoh saya jawab ana min Qadah, ataupun ana min Selanjut, ataupun ana min Sabah, dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk bertanyakan tentang tempat tinggal. Tempat tinggal kita boleh gunakan soalan aina taskunu. Aina taskunu yang bermaksud di mana anda tinggal. Okey, untuk aina taskunu ni digunakan untuk muzakkar, iaitu lelaki lah. Kalau untuk perempuan pula kita pakai aina taskunin. Dia ada penambahan ya nun di belakang. Okey, kalau muzakkar lelaki kita cakap aina taskunu. Kalau muannas perempuan kita cakap aina taskunin. Okey, untuk menjawab soalan ni kita boleh jawab macam ni. Kita cakap askunu fi sekian-sekian, tempat yang kita tinggal tu lah. Contohnya ada orang tanya saya, aina taskunu ya Hafiz? Saya cakap askunu fi Petaling Jaya. Macam tu. Maksudnya saya tinggal di Petaling Jaya. Okey, kemudian kita akan masuk ke bahagian ketiga, iaitu bahagian terakhir dalam episod kali ini, iaitu bahagian memperkenalkan diri. Dalam topik ana dalam kamus Arabic for Life ni sangat ditekankanlah untuk tahu cara memperkenalkan diri dengan betul dan dengan simple lah. Okey, kalau macam ni dia ada share kan tentang untuk memperkenalkan diri. Kita nak cakap kita ni seorang pelajar dari jurusan sekian-sekian lah. Okey, ayat pertama kita boleh cakap ana talibun, yang membawa maksud saya pelajar. Ayat ni digunakan untuk muzakkar lah kan, ana talibun, saya pelajar lelaki. Kalau untuk muannas, untuk perempuan, kita boleh pakai ana talibatun, iaitu kita tambah ta marfuthah di belakang menjadi ana talibatun, yang maksud saya seorang pelajar. Kemudian kalau kita nak tambah kita ni belajar di fakulti apa-apa, jurusan apa-apa, kita boleh cakap, kita sambunglah ayat tu kan. Contoh kita cakap fi kulliyati apa-apa. Contohnya kalau kita nak cakap saya ni jurusan kejuruteraan, okey, kita boleh cakap ana talibun fi kulliyatil handasah, yang maksud saya belajar dalam jurusan kejuruteraan. Ataupun contohnya kalau jurusan perubatan, kita boleh cakap ana talibun fi kulliyatil tibbi, saya pelajar dalam jurusan perubatan. So dengan ayat yang simple ni kita boleh terus membina satu ayat lah untuk conversation, untuk memperkenalkan diri kita. Okey, contohnya kita gunakanlah yang ayat-ayat yang dah kita belajar. Contohnya saya nak memperkenalkan diri lah menggunakan bahasa Arab. Saya boleh cakap Assalamualaikum, ismi Hafiz. Assalamualaikum, nama saya Hafiz. Ana talibun fi kulliyatil lughah, saya pelajar dalam jurusan bahasa. Ana min Qadah, saya dari Kedah. Wa askunu fi Petaling Jaya, dan saya tinggal di Petaling Jaya. Okey, so antum boleh gunakan ayat ni buat DIY sendiri, buat menggunakan diri antum sendirilah. Aktafi bihadzal qadar, saya rasa cukup sampai setakat ni dulu. Okey, saya nak pesan satu saja, InsyaAllah sama-sama kita hidupkan bi'ah Arabiah di mana-mana saja. Janji kalau ada kawan yang boleh cakap Arab, kita hidupkan sama-sama. Yang kalau ada kawan yang tak tahu cakap Arab, kita boleh ajar kawan kita tu, betul tak? So sama-samalah kita hidupkan bi'ah Arabiah di mana-mana saja dengan siapa-siapa pun. Dan tidak lupa boleh dapatkan kamus Arabic for Life, kamus bahasa Arab ke bahasa-bahasa lain. Kita ada versi bahasa Arab ke bahasa Melayu, bahasa Arab ke bahasa Inggeris, dan juga bahasa Arab ke bahasa Mandarin.
boleh dapatkan di platform jualan yang kita sediakan. Jumpa lagi di next episode hanya di Al-Mutahidah TV. Ila liqa.